Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi kita pada pagi yang mulia ini pada pagi Jumaat dengan penuh keberkatan untuk meraihkan majlis program Tadarus Perdana Muhira kolaborasi bersama Lokdom Amnah India Malaysia Jawa Ngarau. Okey. Dialog-alugkan kedatangan TPC iaitu PPC Nur Syahira binti Suhaimi dan juga PPC Suzan binti Cik Noh serta ahli jawatan kuasa Kelab Muhira, pengerusi Kelab Muhira, pegawai amanah ikhtiar Raut Cawangan Raut, ustazah-ustazah, zaujah-zaujah dan sahabat-sahabat sekalian. Dengan itu saya tidak ingin melengahkan masa saya dengan menjemput Ustazah Syafiah untuk membacakan doa untuk menyempurnakan majlis. Silakan. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا وتب علينا يا مولانا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها جزاء وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah. Okay, jadi kita atau cara kita pada pagi ini ialah kita akan bermula pada jam 9 pagi untuk tadarus. Sebelum itu kita akan memulakan majlis kita dengan selawat yang akan diketuai oleh tuan rumah ya. Okey, dipersilakan Ustazah. Kita bolehlah ikut ramai-ramai selawat yang untuk bersama-sama. السلام عليك